Hai, selamat datang. Anda pernah tak perasan ada sesetengah pemimpin ni macam mana diorang ni sentiasa je buat keputusan yang betul walaupun dalam situasi yang paling serabut. Ini bukan magic tau. Sebenarnya di sebalik kebijaksanaan mereka tu ada satu seni. Seni melihat dunia dari pelbagai sudut. Kali ni kita akan bongkar rahsia di sebalik seni kepimpinan yang hebat ni. Okey, ini dia perjalanan kita untuk hari ini. Mula-mula, kita akan bongkar rahsia pemimpin bijak. Lepas tu, kita akan kenal satu alat hebat yang dipanggil sudut pandang persepsi. Kemudian, kita akan dalami 3 sudut pandang utama dan tengok macam mana ia boleh ubah konflik jadi kerjasama. Akhir sekali, kita akan faham kenapa melihat gambaran besar tu adalah kuasa sebenar seorang pemimpin. Dah sedia? Jom kita mula. Okey, kita masuk bahagian pertama, rahsia pemimpin yang bijak. Sebenarnya, ia bukan pasal ada semua jawapan, tapi ia lebih kepada kebolehan untuk tanya soalan yang betul dari sudut yang berbeza. Jom kita tengok apa maksudnya. Cuba fikir sekejap. Kita semua mesti pernah jumpa pemimpin macam ni kan? Dia tak banyak cakap, tapi bila dia buka mulut, pandangan dia memang padu dan tepat. Apa rahsia diorang Macam mana diorang boleh nampak benda yang kita mungkin terlepas pandang? Dan inilah kuncinya. Kebijaksanaan sebenar tu bukan datang dari siapa yang hujahnya paling hebat, tapi dari siapa yang fikirannya paling fleksibel. Ia adalah kebolehan untuk kita ketepikan ego kita sekejap dan dengan sengaja cuba lihat dunia melalui mata orang lain. Jadi, macam mana kita nak latih otot persepsi ini secara sistematik? Nah, jawapannya ada pada satu model pemikiran yang sangat berkuasa yang dikenali sebagai sudut pandang persepsi. Namanya sudut pandang persepsi, satu konsep daripada NLP at work. Senang cerita, bayangkan anda ada 3 pasang cermin mata yang berbeza. Setiap satu ni membolehkan kita lihat situasi yang sama dengan cara yang unik. Bila kita guna ketiga-tiganya, kita akan dapat satu kejelasan yang luar biasa untuk buat keputusan yang lebih bijak. Dalam kerangka kerja ni, ada 3 sudut pandang utama dan setiap satu adalah alat yang sangat berguna. Jom kita kuasai ketiga-tiganya satu persatu. Yang pertama dan yang paling kita biasa guna ialah sudut pandang diri sendiri. Ini titik permulaan kita. Sebelum kita nak faham orang lain, kita kena betul-betul faham diri kita sendiri dulu. Apa sebenarnya yang kita nak? Apa nilai yang penting bagi kita? Kalau kita sendiri tak jelas, senang sangat kita hilang arah nanti. Yang kedua pula ialah sudut pandang orang lain. Ini langkah untuk empati. Kita seolah-olah masuk dalam kasut orang tu dan cuba lihat dunia dari mata dia. Kita cuba faham peta minda dia, apa pengalaman, kepercayaan dan nilai yang membentuk cara dia berfikir. Ingat, tujuannya bukan untuk bersetuju dengan dia, tapi untuk memahami dia. Dan yang ketiga, sudut pandang pemerhati neutral. Ini macam pandangan dari atas, macam pandangan helang. Bayangkan anda keluar dari badan anda, terapung di atas situasi tu dan tengok interaksi antara diri anda dan orang lain tu secara objektif. Tak ada emosi, cuma fakta dan data. Dari sinilah selalunya kebijaksanaan dan strategi yang bernas akan muncul. Jadi, ini dia rumusan ringkasnya. Sudut pandang pertama beri kita kejelasan dalaman. Yang kedua pula bantu kita bina empati dan hubungan. Dan yang ketiga bagi kita objektiviti. Pemimpin yang bijak bukan setakat guna satu je, tapi dia pandai menari antara ketiga-tiga perspektif ni untuk dapatkan pemahaman 360 darjah yang lengkap. Okey, jadi apa faedahnya kita pandai guna semua ni? Ini bukan sekadar teori tahu tak? Bila kita boleh bertukar-tukar antara 3 sudut pandang ni dengan lancar, kita sebenarnya sedang membuka pintu dari sebuah konflik kepada sebuah kerjasama. Inilah magiknya. Bila kita terperangkap dalam perspektif sendiri, semua benda nampak macam konflik. Tapi bila kita dengan sengaja tukar ke perspektif lain, kita mula nampak jalan penyelesaian, bukan lagi dinding halangan. Perubahan cara kita melihat sesuatu tu secara langsung mengubah pilihan yang kita ada. Cuba tengok perbezaan yang ketara ni. Di sebelah kiri, kita ada mentaliti konflik, fokus pada satu sisi je dan didorong oleh emosi. Di sebelah kanan pula, mentaliti kerjasama, fokus pada gambaran besar dan dipandu oleh objektiviti. Anjakan dari kiri ke kanan inilah intipati sebenar kepimpinan yang matang. Dan semua ini membawa kita kepada kemuncak perbincangan kita, iaitu kuasa untuk melihat gambaran keseluruhan. Inilah matlamat utama seorang pemimpin yang bijaksana.
Kesimpulannya mudah je. Kebijaksanaan seorang pemimpin tu tak diukur dengan betapa teguhnya dia pada pendirian dia, tapi dengan betapa fleksibelnya persepsi dia. Isunya bukan lagi siapa betul, siapa salah, tapi dah jadi macam mana kita boleh gabungkan semua perspektif yang ada untuk cipta penyelesaian yang terbaik untuk semua. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk direnungkan. Dalam apa jua cabaran yang anda sedang hadapi sekarang, tak kisahlah di tempat kerja atau dalam hidup pribadi, sudut pandang manakah yang paling anda perlukan? Adakah anda perlukan lebih kejelasan dari sudut pandang diri sendiri, atau lebih empati dari sudut pandang orang lain, ataupun lebih objektiviti dari sudut pandang seorang pemerhati? Jawapan kepada soalan itu mungkin adalah kunci kepada penyelesaian yang anda cari selama ini.